Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nur Imana Suha binti Muhammad Khairul Huda, calon Majlis Pemimpin Murid Malaysia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin, kod sekolah AEE 4079. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM memperkenalkan 5 ciri utama murid sejahtera, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berkeyakinan dan berdaya tahan sebagai asas pembentukan generasi muda yang holistik dan berkualiti. Daripada kelima-lima ciri tersebut, saya ingin memberikan penekanan terhadap ciri beradab. Beradab bukan sekadar menghormati guru dan rakan, malah mencerminkan kepribadian seorang murid yang mempunyai nilai kesopanan, disiplin dan integriti dalam kehidupan seharian. Impak penerapan nilai beradab mampu mewujudkan persekitaran yang harmoni serta melahirkan warga yang saling menghormati. Harapan saya, nilai beradab ini terus diperkasakan agar sekolah menjadi medan yang melahirkan generasi yang berakhlak mulia, negara terus dipimpin oleh insan yang bukan sahaja berilmu, malah tinggi nilai integriti dan adabnya. Sesungguhnya, kecemerlangan sebenar bermula daripada adab yang terpelihara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan adab sebagai budaya, bukan sekadar amalan, kerana generasi yang hebat lahir daripada jiwa yang berilmu, dipandukan oleh adab dan diperkukuhkan dengan integriti. Salam hormat, salam Malaysia Madani.